Tapi yang kau masuk neraka ramai-ramai pasal apa? Dosa kau dengan orang, tuan-tuan. Dosa kau dengan orang tu menjadi penyebab kau akan masuk neraka ramai-ramai. Dengan satu klik, dengan sepatah kata-kata, tuan-tuan, bila orang lain baca, ramai orang yang terasa hati, itu semua dosa, tuan-tuan. Cak Ye cakap saya. Especially dalam hal yang berkaitan dengan politik. Politik ni paling banyak sekali menyebabkan orang terguris hati. Sebab apa? Sebab tonton sokong parti sana, saya sokong parti sini. Atau saya sokong parti sana, tonton sokong parti sini. Jadi bila tonton kata ke sesuatu yang menyebabkan orang sana boleh kecil hati, tuan-tuan, dan benda tu tak ada kena-mengena pun dengan tuan-tuan, ya, orang yang baca tu semua yang parti lawan dengan tuan-tuan tu semua sakit hati tau. Semua bengang dengan tuan-tuan. Itu semua dosa, tuan-tuan. Itu semua dosa. Cuma tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan tulis tu, yang baca tu berapa ramai. Tuan-tuan klik kan, share kan, berapa ramai. Tuan-tuan janganlah. Ya, janganlah terpengaruh dengan benda-benda macam tu, tuan-tuan. Jangan pandai-pandai klik. Kadang kita geram juga kan bila parti kita ni orang kata macam-macam contohnya kan. Ya, jadi kita sedap je nak membalas balik kan. Jangan main. Jangan bermain, tuan-tuan. Sebab yang baca tu bukan yang tulis tu, dia pun tidak menyakitkan hati tuan-tuan. Yang sakit hati orang tu, tuan-tuan tu orang lain. Walaupun mereka sama parti, tapi yang tulis tu orang lain. Tapi bila tuan-tuan jawab balik, bukan orang yang tulis tu je baca. Orang lain yang sama parti dengan dia yang baik-baik tu pun baca juga, tuan-tuan. Jangan main-main. Kalau tuan-tuan cakap tidak disebarkan secara meluas, yang itu okey lah. Yang tu tak adalah masalah sangat. Tuan-tuan dengan geng kawan sambil minum kopi kan, cerita sembang okey. Ini yang jenis yang ada orang jahat kan, yang jahat-jahat ni, dia saja provoke tuan-tuan dekat dalam ni, tuan-tuan tukang share, tuan-tuan tukang nasi tambah, tuan-tuan. Don't play, tuan-tuan. Setiap orang yang baca tu kalau dia sakit hati, semua dosa kita memang kita dapat lah, confirm dapat. Faham ke tidak? Banyak mana tuan-tuan tahajud, tuan-tuan nak tampung orang lain punya pahala, 100,000 orang punya pahala, tuan-tuan nak kena tampung. Banyak mana tuan-tuan punya tahajud, banyak mana tuan-tuan punya puasa sunat, banyak mana tuan-tuan punya solat. Kalau habis dah tuan-tuan punya pahala-pahala tu semua Allah Ta'ala dah bagi kat orang disebabkan oleh mulut tuan-tuan tu ataupun jari-jari tuan-tuan ketik. Jangan main. Dosa pada manusia ni macam mana nak kosongkan ustaz sebelum kita meninggal dunia.